Kalau kau ejen hartanah baru, skill komunikasi bukan pilihan tapi keperluan. Sebab dalam dunia hartanah, kau bukan jual rumah saja, tapi jual kepercayaan. Pertama, belajar mendengar dengan aktif. Bila klien bercakap, jangan potong dengar betul-betul apa keperluan dia. Kadang-kadang, jawapan kepada macam mana nak close ada dalam cerita dia sendiri. Kedua, guna bahasa yang mudah dan yakin. Jangan terlalu teknikal, tapi jangan juga nampak tak tahu. Ton suara, keyakinan dan cara kau jawab soalan akan tentukan sama ada klien percayakan kau atau tak. Ketiga, fahami emosi klien. Ada yang stres, takut tersalah beli rumah, kau kena tenangkan, bukan tekan. Ingat komunikasi yang baik bukan sekadar bercakap banyak, tapi bercakap dengan bijak. Ejen yang boleh buat klien rasa selesa, dialah yang paling senang closing. Klik link di bawah untuk maklumat lebih lanjut.